Liga Semi Pro A1 2025-2026 dijangka akan menggegarkan dunia bola sepak tempatan berdasarkan penyertaan beberapa pasukan baharu. Kehadiran ramai nama-nama besar termasuk pemain profesional dan jurulatih dalam saingan itu bakal menghangatkan lagi saingan. Kehadiran pasukan berstatus negeri terutama Kedah dan Perak selain penyertaan kelab dari Korea Selatan, FC Seoul Phoenix yang pertama kali beraksi di Malaysia turut menambahkan lagi kehangatan Liga A1 Semi Pro yang dijangka membuka tirai pada hujung Julai atau Ogos ini. Lebih menarik, Kedah memiliki dua wakil iaitu Kedah Darul Aman FC dan Kedah FA, manakala Johor Darul Tazim JDT 2 dan Selangor FC 2 turut menjadi antara pasukan yang dianggap mampu mencabar kejuaraan. Ketiadaan saingan Piala MFL yang sebelum ini menjadi medan mengasah bakat pemain muda, meletakkan Liga A1 Semi Pro sebagai sasaran untuk bakat baharu mencipta nama atau membuka jalan mengembangkan karier mereka ke tahap lebih tinggi. Pertambahan kuota pemain import dalam Liga Super juga dilihat bakal menyaksikan ramai pemain profesional tempatan bergerak ke Liga separuh profesional itu bagi meneruskan kerjaya mereka. Meskipun Liga separuh profesional, namun dengan cabaran besar dan persaingan sengit yang bakal ditempuhi semua pasukan, pemain atau jurulatih terutama yang berstatus profesional tidak perlu segan untuk beraksi dalam Liga A1 Semi Pro. Jurulatih berpengalaman, Irfan Bakti Abu Salim menjelaskan bahawa beliau tidak kisah meskipun dianggap turun taraf ke Liga separuh profesional apabila bertindak sebagai ketua jurulatih bagi pendatang baharu Liga A1 Semi Pro, Kelantan Red Warrior KRW FC. Saya berasa kali ini Liga A1 lebih menarik, terutama apabila pasukan seperti Kedah dan Perak juga menyertai saingan itu. Mereka membawa nama negeri dan bersaing dengan pasukan kelab, jadi ia menambah kehangatan untuk Liga A1.